Saya, Afiq kan dah lama dalam industri ni. Tapi generasi zaman sekarang dia berubah dengan cepat. Betul. Dan kita pun boleh lihatlah bagaimana mereka membesar dengan cara yang berbeza dengan kita. So bagi Afiq, pernah tak terfikir macam sometimes macam terfikir aku masih relevan ke dengan budak-budak zaman sekarang ni? Dalam industri walaupun dah lama, tapi saya ni ibarat macam setahun jagung je. Saya ni masih lagi orang kata banyak benda kena belajar. So kalau nak cerita dalam dunia industri ni, kita tengok perubahan generasi ni memang cepat. Okay, kita cakap tentang trend ataupun bahasa-bahasa yang mengikut anak-anak muda lah, kan. So saya belajar dengan mereka. Kita kena tak boleh ego lah. Walaupun kita ni nak, orang kata, nak adapt ataupun nak cuba duduk dalam kalangan anda semua ni, saya kena duduk dengan mereka lah. Main, orang kata TikTok, even trend TikTok, kalau tengok saya ada buat dengan anak buah saya kan. Kalau ada perasaan dekat raya tu kan, tu anak-anak buah saya. Nampak macam girlfriend, tu anak buah. Nampak macam best friend, tu anak buah. Bayar-bayar awak semua kan. Itulah dia, saya buat mereka ni macam kawan saya. Bila jadi kawan, mereka tak rasa saya pakcik mereka. Mereka rasa saya ni macam abang mereka. So pertanyaan relevan ke tidak tu sentiasa ada dalam hati. Tapi saya terima kasih kepada anak buah saya yang sentiasa bagi saya input yang penting. Okey, anak muda dah tak pakai macam ni, anak muda kena pakai macam ni. So daripada situ Afiq belajar slowly macam mana nak adapt dengan budak-budak zaman sekarang ni. Faham. Ikutkan pakaian saya sebenarnya tak macam ni. Tak, tapi kenalah. Sebab yalah, orang tengok look saya pun nampak macam student walaupun dah hampir 30 tahun. Tapi itulah dia, dengan lagu-lagu yang saya buat, dengan orang kata peminat-peminat yang saya ada pun adalah di usia anda semua. Jadi saya kena hormat dan mengikuti selera anda juga.